pagi hari membeli sarapan, singgah di kedai minum kopi. Hadirnya saya memberi ucapan, Muhammad Rafiqin Iqbal, nama diberi. Pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar di tepi titi. Izinkan saya memperkenalkan diri, Muhammad Muhsin Chu, nama diberi. Air jernih mengalir tenang dari hulu ke muara sepi. Hadir bukan kerana menyandang, Nasrul Amin, insan berbudi. Komputer dibina bukan sebarang, perlu tertib dan juga aturan. Setiap komponen dipasang berpasang agar sistem berjalan sempurna. Casing kukuh jadi pelindung, power supply memberi tenaga utama. Tanpa kuasa sistem tergantung, komputer hidup dengan arus tenaga. Tapak rumah kukuh terbina, menyatu semua komponen utama. Motherboard jadi pusat segalanya, tempat sambung data dan juga tenaga. Otak dipasang penuh hati-hati, disapu paste agar sejuk sentiasa. CPU bekerja tanpa henti, prestasi stabil, elak bahaya haba. Ingatan pantas dipasang seiring, membantu proses bergerak laju. RAM dipasang pada slotnya sendiri, multitasking jadi lebih padu. Data disimpan disusun rapi, fail penting kekal terjaga. SSD atau HDD dipilih sendiri, menyimpan sistem dan juga data. Kabel disusun, kemas teratur, elak longgar, elak masalah. Setelah siap diuji seluruh, komputer hidup tanda berjaya. Ilmu dikutip sepanjang jalan, asas difaham jadi panduan. Volume model jadi pegangan, asas komputer beroperasian. Otak berfikir, manusia bijaksana. CPU pula otak mesin, mengawal proses dan arah kerja. Arahan diproses dengan teliti dan rapi. Nakoda kapal mengarah haluan, tidak tersasar di tengah lautan. Kontrol unit mengawal perjalanan, arahan disusun ikut turutan. Kira dikira, nombor dan data, benar dan salah dinilai pasti. ALU mengira logik dan angka, asas keputusan sistem teknologi. Barang disimpan dekat di sisi, mudah dicapai bila diperlukan. Memori menyimpan data dan instruksi, sementara proses sedang berjalan. Maklumat masuk melalui papan, hasil dipapar di skrin nyata. Input terima arahan pengguna, output paparkan hasilnya. Setiap bahagian saling berkait, bekerja bersama tanpa jemu. Monument model jadi asas berkualiti, memahami komputer dari dulu hingga kini.